Dalam kebun ni kita buat satu fire pit. Ini adalah tempat untuk buat main api-api. Kalau betul-betul, kalau salah tolong betulkan tau. Cara dia yang aku buat, bahagian tengah ni kalau tengok berpasir dan sebenarnya dalam dia berbatu juga. Kita orang dah tinggikan sikit, di mana kalau tengok pada sisi tak berapa nak nampak lah. So basically aku tinggikan 1 inci, di mana dia jadikan satu penebat haba lah untuk kurangkan panas yang api tu nanti terus kepada lantai hutan. Aku susun batu bata keliling ni sebagai control area. Artinya kalau nak main api ke letak kayu ke apa, dalam ni saja. Keliling dia, okey, kalau keliling asal macam ni, berumput lah, berdaun kering bagai. Tapi kemudian kita sepatutnya akan buat macam ni. Kita clearkan sikit kawasan keliling ni supaya boleh buat controlling. Lagi bagus sebenarnya kalau belah atas ni tak ada rimbunan pokok macam ni. Tapi ini pun nama buat dekat kebun kan. So ikut sukalah. Tujuan buat fire pit macam ni supaya kita menjaga kawasan hutan. Kita control fire tu. Dan mudah bila kita tak pakai, kita boleh matikan. Dan mungkinlah kalaulah sebenarnya batu-batu ni bersih sikit kan, nampaklah estetik sikit. Pendapat korang macam mana? Letakkan dekat komen.